Okay, untuk video ni kita tak buat review, kita buat versus, di mana aku nak ambil satu segmen smartphone dan lagi satu segmen smartphone kita bagi domba tembung. So kalau kau baca title, kita tahulah ini adalah comparison ataupun versus di antara flagship dan mid-range. Dan kita dissect sikit lah kenapa orang angkat flagship dan kenapa ada setengah orang dia angkat mid-range je. Sebab bila kita tengok balik, dua-dua ni dah sangat dekat. So jom, tunggu apa lagi? Jom kita teruskan. So the first point yang aku nak cakap adalah kamera. So kita tahu flagship ni memang the best of the best dan korang dapat the best of the best dalam kamera segment. Bukan nak kata mid-range ni tak hebat dalam kamera dia. Dia hebat, tapi bagi aku dari segi perbezaan tu sangat jauh. So kalau kita tengok, kita tahu flagship ni they have telephoto, ultra wide, main camera, standard. They have like the highest megapixel count. Dan bagi aku, the biggest advantage dalam kamera flagship adalah low light performance. Kalau kita compare dengan mid-range, kita tahu diorang pun, kamera pun not bad, like power. Even some mid-range pun dah ada telephoto. Tapi dekat mana yang dia sangat-sangat slack is dia punya night performance. Memang tak dapat dinafikan night performance pada flagship sangat bagus. Tapi kenapa flagship dapat lawa sedangkan dah lebih kurang je mid-range dengan flagship? Sebab adalah chipset. Chipset pun sebenarnya main peranan yang sangat besar apabila nak ambil gambar. Cuma orang tahu, orang selalu fikir megapixel, sensor, tapi prosesor pun main peranan. On to the second point adalah berapa lama korang boleh pakai. Kita compare lah dua-dua ni. So kita tahu dari segi software lah, flagship ni korang boleh expect at least 6-7 years of software update. Tapi untuk mid-range korang tak boleh expect seperti itu. Sebab yalah, dia pun mid-range. Company-company ni kena prioritize diorang punya flagship. Kenalah justify kenapa harga flagship ni mahal. Termasuklah juga dengan hardware. So kita tahu flagship ni most of the time korang akan dapat the chipset yang paling latest and greatest. So obviously bila paling hebat dan paling canggih, dia akan tahan lebih lama. So in most situation mid-range ni mungkin dapat chipset yang mungkin umurnya mungkin dah setahun ataupun 2 tahun. And kita tak boleh lah expect chipset yang setahun 2 tahun umurnya untuk tahan lebih lama pada chipset yang baru je keluar. Dan bagi aku, point ketiga adalah point yang paling penting, iaitu power. Bagi aku, kehebatan prosesor, chipset semua ni, kalau kita compare lah flagship dengan mid-range, sebenarnya dah sangat dekat dah. Aku boleh katakan mid-range ni punya performance dah boleh katakan like 90% apa yang ada dekat flagship ni. Like even as a overall phone, like overall phone flagship dengan mid-range pun kalau compare, mid-range ni dah boleh buat 90% of what flagship ni boleh buat. And even sometimes mid-range ni lagi hebat daripada flagship dalam satu ataupun dua kategori. Aku boleh namakan charging rate pada flagship bagi aku jauh ketinggalan kalau kita compare dengan mid-range. Mid-range boleh buat 100 watts, 80 watts. Aku punya Samsung boleh buat 25 watts je. So bila kita dah sebut point ni, kau like in the end kau boleh katakan mid-range ni dah boleh buat almost everything yang flagship ni buat at half the price. So apa sebenarnya mid-range tak dapat? Macam aku cakap tadi, camera. Obviously camera kalau compare dengan flagship, kau takkan dapat the same quality. Performance wise, it's a bit iffy sebab dia punya performance sudah sangat dekat. Dan dari segi software, korang kena tentukan lah, sebab ada setengah orang suka tukar handphone selalu, ada setengah orang suka pakai lama. So that really depends on you. Tapi you gotta think about it. Apa yang korang nak daripada handphone korang? Kalau korang nak handphone yang boleh gaming, bateri besar, charging besar, obviously you will go for mid-range. And korang pun if in a budget, you would go for mid-range. But if kalau korang nak phone yang flagship, yang kalau korang keluar daripada poket korang, member korang mesti tanya, kau phone paling baru ke? You have to go with the flagship. But it comes with a price. Tapi untuk 99% manusia dekat dunia ni, kalau korang tunjuk diorang mid-range dan flagship, dan kalau kau suruh diorang pakai dua-dua ni, they can't even know the difference. Yang hanya tahu perbezaannya adalah pembeli dia sahaja. Because in the end, almost exactly like on paper dah sangat dekat. Performance wise, like everyday kita buat apa je? Main game, scrolling social media, YouTube, video call, calling, semua tu. And bagi aku mid-range can do that. Like macam aku cakap, aku iterate lagi sekali, 90% of what flagship can do. So yeah, but in the end aku buat discussion ni bukannya nak cakap flagship lagi hebat. No, mid-range lagi bagus.
Sebab yang decide benda tu adalah korang. Sebab masing-masing ada cita rasa masing-masing, macam mana nak beli handphone, apa cita rasa dari segi design handphone, apa brand yang korang suka, itu semua tertakluk kepada korang. So cuba korang tulis kat komen apa yang korang prefer dan kita jumpa di video seterusnya. Ciao.